Pensejarahan China. Objektif inovasi ialah pelajar dapat memahami pembelajaran pensejarahan penulisan sejarah China dengan lebih mendalam serta menarik melalui video pengajaran ini. Pembelajaran sejarah menjadi lebih menyeronokkan melalui tontonan video pengajaran dan kuis yang disediakan berkaitan pensejarahan penulisan sejarah China. Pelajar dapat mencapai pemikiran abad ke-21 kerana perlu berfikir secara kritis untuk mencari jawapan kuis melalui video pengajaran yang ditonton. Pernyataan masalah, pelajar mudah berasa bosan apabila perlu membaca bahan bacaan yang penuh dengan ayat menyebabkan mereka tidak berminat untuk membacanya lagi. Pelajar tidak mampu mengingati setiap ayat yang ditulis dengan panjang menyebabkan mereka sukar untuk memahami setiap ayat dan maksud yang ingin disampaikan. Penggunaan kaedah pembelajaran secara tradisional kurang diminati oleh pelajar kerana tidak menarik dan membosankan. Laman web ini mengandungi video cerita pendek berkaitan evolusi sejarah penulisan di China, kuis-kuis setiap subtopik serta nota-nota interaktif. Terdapat sebuah pautan video pendek berkaitan evolusi historiografi di China. Klik pautan video untuk melihat cerita pendek tersebut. Video ini akan menceritakan perkembangan historiografi China dari zaman tradisional ke zaman moden mengikut beberapa aspek. Laman web ini juga menyediakan 6 permainan kuis yang menarik dan mudah difahami. Setiap permainan dibahagikan kepada beberapa peringkat. Pemain akan diberikan 3 kali peluang bermain sekiranya kalah dan mempunyai masa untuk menjawab soalan. Pemain juga akan diberikan 2 petunjuk sekiranya tidak dapat menjawab soalan tersebut. Pemain yang berjaya menjawab kuis tersebut akan mara ke peringkat seterusnya. Selain itu, dalam website ini juga menyediakan kuis yang disertakan dengan nota padat bagi subtopik tertentu. Nota-nota ini akan memudahkan pemain untuk mengimbaskan kembali tentang pemikiran sejarah di China. Bukan itu sahaja, terdapat juga nota-nota yang berbentuk permainan disediakan di dalam website ini. Website ini memberikan nota yang ringkas mengenai fakta penting tentang gaya penulisan sejarah di China seterusnya menyertakan kuis pantas kepada pemain. Permainan kuis yang mudah dan senang juga telah disediakan dalam website ini. Terdapat beberapa kuis soalan mengenai topik pelantikan sejarawan yang disertakan dengan clue-clue tertentu untuk memudahkan pemain menjawab soalan. Nota-nota padat dan ringkas juga telah disediakan dalam laman web ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang historiografi di China dari era dinasti ke era moden.